Ini ialah emas 1 kilo. Tuan-puan boleh pegang 1 kilo ni. 100 kilo ni ialah 350,000 dalam tangan. Saya boleh bubur dalam poket kalau saya nak. Koyak poket. Muat tuan-puan. 300,000 dalam poket. 300,000 dalam poket. Kalau 300,000 dalam cash macam mana? Susah tuan-puan nak bawa. Kena berbeg-beg lah cerita dia. Betul tak? Jadi kelebihan emas ni dia aset yang mudah dibawa ke sana ke sini. 10 dinar ni tuan-puan bukan 10 gram. 10 dinar ni bersamaan dengan 42.5 gram. Kenapa 42.5 gram? Sebab dia 10. Ini 1 dinar. 1 dinar 4.25. Ini standard antarabangsa. Tuan-puan pergilah dunia mana pun, kalau sebut 1 dinar, gram dia 4.25 gram. Ini sejak zaman ditetapkan oleh zaman sahabat kita. Zaman khalifah. Okey, 1 dinar bersama dengan 4.25 gram. Dan ini 10 dinar bersama dengan 42 gram. Faham ya tuan-puan?